Ni duduk di masjid nak mari taklih. Ulama kata ni taklih cuma orang di masjid. Setengah daripada orang munafik dah. Pahatulah kalau mengaji agama, ya nak bikin kita. Ya nak kita selamat dunia akhirat. Dunia tak rugi, akhirat kita lah apa? Ni dak mari masjid. Kecek tu pandai boleh, kecek muka tak ada tulis. Ni habis tu hari esok tu kata Nabi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ni tu kata al-yawma nakhtimu ala, hari ni hari kiamat aku khatam atas mulut mereka, ala afwahihim. Aku berteri mulut tu kata. Sebab mulut ni dia pandai berkecek. Kalau kita rayak suruh gini, ya kok ni. Sebab musyrikin Mekah tu fi. Nabi kata, oh mati kita ni hidup semula. Hidup dah akan disoal, akan ditanya, akan dimasuk dalam neraka syurga. Dia pandai berkecek. Ya tak nak? Apakah Muhammad hidup nak mati hidup semula? Tengok. Wa qalu a iza dalalna fil ardi a inna istifham inkari. Kata mereka itu iza dalalna fil ardi, apabila kami tergelai dalam bumi, a inna, apakah kami khalqin jadi nak hidup semula Muhammad? Itu panggil istifham inkari. Allah Muhammad mubahau. Bahau Muhammad. Ini pun dia pandai kecek agama tak belakang. Lalu tu Tuhan kata, hari ni aku teri mulut wa tukallimuna aydihim, dan aku kecek oleh tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan bagi adalah mereka itu usaha. Dia ada usaha apa di dunia ni? Mulut tak boleh kecek dah. Kaki, tangan kecek. Tangan kata Allah, ya Allah, tekah duduk di dunia aku tak biasa sebetul Quran. Kaki kata, ya Allah, aku jadi kaki ni nikmat besar. Tak pernah Tuhan aku lakah ke masjid. Ni Tuhan ada royak dalam Quran ni. Apa nak murid-murid Tuhan? Tu. Habis tu kena fikir. Fikir dengan akal. Siap dah banyak dosa. Ada banyak malah ibadat. Ada fikir dah rajin buat amal ibadat.